Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita mulakan kuliah maghrib pada malam ini dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وأحزاننا اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا وجعله لنا حجة يا رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر يا كريم أما بعد. Yang saya hormati Tuan Pengurusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa dan pegawai masjid, datuk-datuk muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita membasahkan lidah memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah kurniaannya yang tidak terkira, tidak terhitung, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesihatan, dan diberi kelapangan waktu pada malam ini untuk sama-sama kita menghadirkan diri dalam rumah Allah, dalam majlis ilmu, dengan niat iktikaf. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan juga keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah, kita sambung kembali kuliah tafsir pada malam ni. Cuma saya mohon maaf, mata saya dekat-dekat maghrib tadi, tiba-tiba jadi sembab belaki. Jadi saya nak tengok tuan-tuan dan puan-puan pun rasa macam berat. Jadi kat maghrib tadi, betul-betul kat maghrib tadi, tiba-tiba jadi sembab sikit. Dia macam apa? Apa-apa ya? Timbul macam tu lah kot. Dia kecil dia kan? Dia tiba-tiba bengkak pula dia punya tu. Ya. Tak tahulah ada nak menang jutawan apa, tak tahulah kan. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah, kita sambung kembali kuliah tafsir pada malam ni. Seingat saya 126 bawah sekali yang perenggan Allah berfirman. Allah juga berfirman. Betul lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. Yang Allah Subhanahu wa taala juga berfirman ke yang Allah juga berfirman? Allah juga berfirman. Yang bawah sekali ya. Berkata Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah, Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum. Wahai orang-orang yang telah diberi Alkitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan Al-Quran yang membenarkan kitab yang ada padamu. Surah An-Nisa ayat 47. Berdasarkan kepada sambungan tafsiran huraian bagi sifat-sifat kaum mukminin yang diterangkan oleh Allah menerusi ayat yang keempat suratul Baqarah, bahawa tuntutan untuk mengimani ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para nabi yang terdahulu, ia bukanlah satu tuntutan yang dikhususkan kepada bangsa ataupun kaum-kaum tertentu sahaja. Disebabkan Nabi kita Nabi yang terakhir ini dibangkitkan oleh Allah dengan tujuan dan objektif yang sangat besar.
iaitu menyelamatkan keseluruhan sekalian manusia di akhir zaman daripada unsur-unsur yang boleh membawa kemurkaan Allah dan terjerumus dengan bisikan-bisikan syaitan yang akhirnya menyebabkan mereka menyesal pada hari akhirat. Kalau kita lihat dalam kisah Nabi Adam alaihi salam tatkala dihalau oleh Allah bersama dengan isteri baginda Sayyidatina Hawa, ketika itu Iblis ataupun nama sebelum ini Azazil, Iblis ketika mana dilaknat oleh Allah, apa janji Iblis? Apa jawapan Iblis ketika mana Allah menghalau Iblis daripada langit, turun dari syurga ke bumi? Kata Iblis, dan itulah janjinya kepada Allah ribuan tahun dahulu. La ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Aku akan sesatkan kesemuanya sekali. Maknanya, Iblis tidak pernah lupa azam dia untuk menyesatkan seramai mungkin anak cucu Adam daripada sejak diturunkan dari langit sehinggalah ke akhir zaman. Impian tu dia tak pernah lupa. Cita-cita dia untuk mencari seramai mungkin penemannya dalam neraka tidak pernah lupa. Bahkan Iblis dah berikrar, berjanji di hadapan Allah, pasti aku akan menyesatkan mereka keseluruhannya, melainkan hamba-Mu yang dikurniakan sifat ikhlas. Satu sahaja ciri yang disebut oleh Iblis, Iblis sendiri mendakwa, satu golongan yang Iblis tidak ada daya untuk menyesatkan mereka kerana mereka ini mendapat naungan Tuhan, iaitu golongan yang dikurniakan sifat ikhlas. Satu tu ya. Berdasarkan kepada lafaz al-mukhlasin, ulama tafsir bincang. Kenapa Iblis tak sebut illa ibadaka salihin? Kecuali hamba-hamba engkau yang soleh. Iblis tak kata soleh. Illa ibadakal mu'minin. Kecuali hamba-hamba engkau yang beriman. Iblis kata bukan orang beriman. Dalam banyak-banyak sifat, Iblis tak sebut punlah sifat orang soleh yang tidak mudah terpedaya dengan bisikan syaitan. Iblis tak sebut pun sifat orang yang bertakwa, orang mukmin, orang yang bersyukur, macam-macam sifat yang terpuji. Tetapi Iblis sebut satu je sifat yang dia tidak ada daya, dia surrender. Jumpa orang macam ni, dia tak mampu nak menipu dayakan hamba tersebut, melainkan hamba itu sememangnya disebabkan mendapat naungan daripada Allah, iaitu sifat ikhlas. Kata ulama tafsir, ini menunjukkan bahawa senjata yang paling lumat, senjata yang paling berbahaya, senjata yang paling halus, senjata yang tidak boleh dirasai oleh semua orang, yang dia sendiri terpedaya, iaitu sifat takabbur. Lawan dia ikhlas. Sebab Iblis dilaknat oleh Allah kerana sifat tu. Kan Iblis Allah perintahkan kepada penduduk langit bersama dengan para malaikat untuk sujud menghormati. Sujud menghormati kepada makhluk baru yang diciptakan oleh Allah, diamanahkan untuk mentadbir bumi, iaitu manusia. Bila diciptanya Adam, Allah perintahkan kepada malaikat dan penduduk langit, antaranya Azazil, Iblis, sebelum dilaknat. Semua penduduk langit sujud hormat kecuali Azazil. Lalu Allah murka disebabkan sifat sombong. Disebabkan sifat sombong itulah Iblis kata, aku tak boleh lawan orang yang ada sifat kontra dengan sombong, iaitu ikhlas. Jadi dalam erti kata perbincangan yang dimasukkan oleh Imam Ibn Katsir ini ialah Allah menyeru seramai mungkin, baik umat yang dah beriman kepada Allah
Allah panggil dengan lafaz yang paling lembut. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Lafaz yang sangat lembut. Allah panggil kita yang dah beriman ni, Allah guna lafaz wahai orang yang beriman. Sebab Allah memperakui awak memang beriman. Tetapi seruan itu tidak khusus kepada orang beriman. Sebab Nabi kita, Nabi yang terakhir ini sallallahu alaihi wasallam diutuskan bukan untuk bangsa Quraisy semata-mata, tetapi untuk sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wa nadhiran walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kami tidak utuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk sekalian manusia, memberi berita baik dan menyampaikan peringatan, akan tetapi ramai di kalangan manusia yang tidak mengetahui, tidak beringat. Jadi artinya diutuskan Nabi SAW berbeza dengan para Nabi dan para Rasul yang terdahulu. Nabi dan Rasul yang terdahulu khusus kepada kaum dia, khusus kepada bangsa dia. Sebagaimana dalam kitab-kitab sirah, sebagaimana dalam kisah-kisah umat terdahulu, Nabi Musa diutuskan kepada Bani Israel. Nabi Isa alaihi salam kepada kaum Bani Israel. Nabi-nabi yang terdahulu pun ada kaum-kaum kecil yang pada waktu tersebut menjadi tanggungjawab kepada para nabi dan rasul untuk menyampaikan risalah tauhid. Tetapi dalam Al-Quran, bila tuan-tuan buka dalam Al-Quran, tuan-tuan akan dapati selain daripada ya ayyuhallazina amanu, suatu pengiktirafan daripada Allah kepada kita kerana kita beriman, tuan-tuan akan jumpa juga ada lafaz-lafaz yang lain Allah panggil umat lain, iaitu antaranya ya ayyuhallazina utul kitab. Biasa kita jumpa ya ayyuhallazina amanu, berlambak dalam Quran, banyak dalam Al-Quran. Kadang-kala kita akan jumpa wahai orang-orang yang diberikan Alkitab. Artinya ayat Quran ini bukan turun kepada kita sahaja, tetapi ia juga merupakan seruan kepada ahlul kitab. Siapa dah ahlul kitab? Golongan yang menganuti agama Yahudi dan juga agama Nasrani. Kerana apa? Kerana agama Yahudi dan Nasrani adalah dua agama yang terawal, yang pernah diturunkan ajaran nabi-nabi yang terdahulu, pernah diturunkan kitab nabi-nabi yang terdahulu, namun begitu mereka tidak menegakkan, tidak melaksanakan titah perintah Allah, syariat Allah berdasarkan dalam dua kitab yang terdahulu, iaitu kitab Taurat dan juga kitab Injil. Lalu Allah panggil sekali lagi, sebab generasi ahlul kitab ni dah lama. Daripada zaman Nabi Isa, daripada zaman Nabi Musa. Artinya agama mereka adalah agama yang boleh kita kata agama antara agama tertua. Mungkin kalau kita tengok dari sudut sejarah, wallahu alam, saya pun tak pasti tapi boleh jadi betul, dikatakan agama tertua agama Hindu. Katanya agama tertua agama Hindu. Sebab agama Hindu ni saya pun tak pasti dia punya silsilah agama dia. Kepercayaan, kepelbagaian Tuhan, tapi saya percaya boleh jadi betul. Sebab asas kepada agama Hindu ni memang sembah patung, sembah berhala. Jadi munasabah lah. Dan kita dah bincang dalam kuliah-kuliah yang lalu, asal usul berhala ni pun sejak daripada zaman Nabi Nuh. Kan pernah kita bincang 5 orang yang soleh yang disebut dalam surah Nuh. 5 orang yang soleh. Kemudian 5 orang soleh ni disayangi oleh penduduk masyarakat setempat pada waktu tersebut. Meninggal 5 orang ni, satu kampung, satu wilayah semua sedih. 5 orang ni sangat baik, suka bantu orang, akhlak dia baik, ringan tulang, warak, soleh. Jadi disayangi oleh masyarakat. Meninggal 5 orang ni, semua manusia pada waktu tersebut sedih. Bila sedih, Iblis datang menyamar. Tuan-tuan boleh tengok dalam surah Nuh, juzuk 29. Iblis datang menyamar. Iblis kata, apa kata kita buat gambar?
Tu asal usul berhala. Masa tu tak ada lagi. Kalau dah meninggal, tanam habislah. Macam itulah. Sebab zaman Nabi Nuh kan antara Nabi yang terawal, Adam, Idris, Nuh. Syirik tak berlaku lagi. Inilah syirik yang pertama berlaku. Iblis pun menyamar sebagai masyarakat setempat, menyamar macam orang. Dia pun kata, kalau kita sayang kat dia, apa kata kita buat gambar? Tu asal usul dia. Jadi orang tu pun kata betul juga. Sebab dia dah ditanam dalam kubur, kita pun tak nampak muka dia macam mana. Kita nak kenang jasa dia. Akhirnya mereka pun buat gambar. Daripada ukiran gambar, lama-lama jadi patung. Mati, meninggal generasi awal, anak cucu cicit tak tahu pokok pangkal cerita. Atuk dia buat gambar sebab nak kenangkan jasa. Macam buat tugu lah, macam tu lah. Nak kenangkan jasa pahlawan ko apa contoh. Meninggal generasi awal, generasi kemudian dia tak tahu sejarah. Bila tak tahu sejarah, Iblis datang sekali lagi. Iblis kata, inilah Tuhan tok yang kamu dulu. Inilah Tuhan kamu yang tok yang kamu sembah. Datang ke kubur semua tu sembah yang ni lah. Dah anak cicit tak tahu apa-apa, dia pun sembah. Akhirnya daripada ukiran muka asal, berubahlah kepada 5 orang itu, ada yang muka lelaki, ada muka perempuan, ada muka haiwan, muka helang, muka gajah dengan muka kuda, seingat saya. Saya pernah bincang dalam kuliah yang lalu. Daripada muka orang, akhirnya menjadi rupa haiwan-haiwan. Jadi tak peliklah kalau kata agama Hindu ni memang agama tertua. Sebab mereka pun unsur menyembah kepada patung-patung dan juga berhala. Jadi kemungkinan daripada zaman Nabi Nuh tu tak pelik. Jadi kita tolak tepi sebab agama Hindu ni tak ada kaitan dengan agama Islam. Tapi yang ada kaitan sedikit sebanyak sejarahnya dengan agama Islam adalah agama Yahudi dan Nasrani. Sebab dua-dua agama ni sepatutnya ikut ajaran yang sebenar. Iaitu ajaran Nabi Musa menerusi kitab Taurat, ajaran Nabi Isa menerusi kitab Injil. Jadi dia ada perkaitan dengan agama Islam. Bahkan kisah Nabi Musa, kisah Nabi Isa juga disebut dalam Al-Quran. Jadi mereka ni lebih awal daripada agama Islam. Jadi oleh kerana lebih awal, sejak daripada dulu Allah panggil, laksanakan apa yang disebut dalam Taurat, laksanakan apa yang disebut dalam Injil. Mereka tak sahut, mereka tak buat, mereka tak laksanakan. Bahkan mereka mengubah ayat-ayat Al-Quran mengikut selera hawa nafsu. Ayat-ayat kitab mereka, Taurat, Injil, mengikut selera hawa nafsu mereka. Sehinggalah datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah panggil sekali lagi. Maknanya golongan Yahudi ni Allah banyak kali cakap, buat. Sampai zaman Nabi Muhammad pun Allah panggil lagi, buat. Ya ayyuhalladzina utul kitab. Wahai orang-orang yang pernah diberikan Alkitab, iaitu kitab Taurat dan Injil, aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum. Berimanlah, ikutlah, taatlah apa yang telah kami turunkan kepada kamu. Artinya merujuk kepada kitab Taurat dan kitab Injil. Allah sentiasa menzahirkan kasih sayang. Allah sentiasa memujuk dan memberikan peluang kepada sekalian manusia untuk kembali kepada ajaran yang sebenar. Tetapi agama Yahudi dan Nasrani, sebagaimana kita sedia maklum, berterusanlah mereka dalam kesesatan. Mereka ingkar, mereka sombong disebabkan kepentingan duniawi, kuasa, pengaruh. Akhirnya ajaran agama mereka dibiarkan semakin hanyut daripada kebenaran dan mereka pun teruslah dalam keadaan sesat buat selama-lamanya. Allah juga berfirman, Qul ya ahlal kitab lastum ala syai'in hatta tuqimut Taurata wal Injila wa ma unzila ilaikum min rabbikum. Katakanlah, wahai ahlul kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Suratul Maidah ayat 68. Kita juga jumpa dalam Al-Quran dengan lafaz ya ahlal kitab. Tadi dengan lafaz ya ayyuhalladzina utul kitab.
Dan semua seruan-seruan ni merujuk kepada panggilan Allah kepada agama Yahudi, penganut agama Yahudi dan juga Nasrani. Jadi sedikit sahaja. Kalau kita baca dalam kitab sirah, kitab hadis, amat sedikit di kalangan penganut agama Yahudi dan Nasrani zaman Nabi yang telah kembali ke pangkuan jalan, kembali kepada ajaran yang sebenar. Dalam kisah yang masyhur, sebagaimana yang tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, peristiwa Nabi dilantik sebagai Rasul selepas mana Nabi dipeluk oleh malaikat Jibril dalam gua Thur, dalam gua Allahumma salli ala Muhammad, gua Hira. Kemudian Nabi demam esoknya, Nabi demam, esoknya Nabi jumpa dengan sepupu kepada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal adalah merupakan salah seorang alim dalam kitab Taurat Injil. Waraqah bin Naufal dalam kitab sirah menyatakan usia dia hampir 90 tahun. Sangat tua. Nabi dilantik sebagai Rasul umur 40 tahun. Waraqah bin Naufal hampir mencecah 90 tahun. Artinya usia dia lanjut, pengalaman dia banyak, ilmu dia luas. Jadi Waraqah bin Naufal ni zaman kegelapan, zaman jahiliyah, dia beragama. Walaupun masyarakat sekeliling dia tak ada agama. Kan zaman jahiliyah, mana ada Nabi lagi. Nabi Muhammad walaupun dah lahir tapi belum diamanahkan sebagai Rasul. Jadi dalam tempoh Nabi Isa diangkat ke langit, sehinggalah Nabi Muhammad diutuskan sebagai Rasul, zaman dia semua kita panggil zaman jahiliyah. Sebab apa jahiliyah? Kerana mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka jahil dalam beragama, dalam kehidupan mereka, mereka tak kenal cahaya petunjuk. Lalu Waraqah bin Naufal dikatakan antara orang-orang yang terpilih. Terpilih dalam arti kata mendapat naungan Tuhan. Sebab Waraqah bin Naufal ni satu-satunya di kalangan masyarakat Quraisy pada waktu tersebut yang masih beriman dengan ajaran Taurat dan Injil. Tuan-tuan bayangkanlah, Nabi Isa naik ke langit sampai Nabi Muhammad diutuskan sebagai Rasul, disebut dalam kitab tak lari 500-600 tahun. Jarak tu tak lari. Minimum 500 ke 600 tahun. 500-600 tahun tuan-tuan. Berapa generasi tu? Kalaulah 100 tahun satu generasi, mana kalau 500-600 tu 5 keturunan, 6 keturunan tak lagi. Dalam tempoh beratus tahun tersebut, macam-macam boleh berlaku terhadap kitab Taurat, kitab Injil. Sebab tak ada siapa yang, tak ada ustaz. Zaman tu ustaz pun tak ada. Ulama pun tak ada ibaratnya. Mana kalau nak bunuh kau, nak berzina kau, nak apa, memang tak ada. Tak ada tahu pun benda tu dosa. Tak ada istilah dosa, tak ada istilah pahala. Nak berseronok. Tetapi ada insan-insan yang terpilih ni, Waraqah bin Naufal, dia berpegang teguh dengan kitab asal Taurat, kitab asal Injil. Lalu Waraqah bin Naufal dia menyendiri. Dia tak bercampur dengan orang. Dia orang Quraisy, tapi dia tak bergaul dengan masyarakat dia. Umur dia lanjut, pengalaman dia banyak, dia alim. Dia tahu satu hari nanti akan dilahirkan seorang lelaki yang diamanahkan sebagai Nabi yang terakhir. Tapi dia tak tahu. Rupa-rupanya anak saudara dia. Ibaratnya lah, sebab dia dengan apa? Kita panggil anak sepupu lah kot. Dia sepupu kepada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Khadijah binti Khuwailid. Esok pagi Nabi jumpa dengan Waraqah bin Naufal. Ringkas cerita, Waraqah bin Naufal teringat. Oh, kalau macam tu kau lah rupanya. Dia dah tunggu lama dah. Dia baca dalam kitab-kitab lama, nanti esok-esok akan ada Nabi terakhir. Begini-begini ciri-ciri dia. Sekian-sekian petanda-petanda dia. Bila dia tengok, oh, engkau rupanya. Baru dia tahu. Sempat, dia pun tak sangka, sempat aku jumpa juga dengan Nabi terakhir. Sebab dia dah tua. Waraqah bin Naufal kata, yang kau jumpa malam tadi itu nama dia Jamus. Jamus ni merujuk gelaran kepada malaikat Jibril dalam bahasa kitab Taurat. Bahasa Ibrani, bahasa lama.
gelaran kepada malaikat Jibril alaihi salam. Yang kau jumpa tu nama dia Jamus. Kalau jumpa tu, maknanya yang turun tu, itu benar-benar wahyu daripada Tuhan. Kalaulah esok hari aku masih ada, sebab dia dah tua. Bahasa orang tua lah, kalau esok dia hidup lagi macam tu lah. Kalaulah esok hari aku masih ada, aku akan jadi orang pertama bersama dengan kau untuk mempertahankan agama yang terakhir. Sampai tahap macam tu Waraqah bin Naufal. Walaupun dia dah berada di hujung usia, tetapi ditakdirkan Allah meninggal lebih awal. Kata ulama, walaupun Nabi belum dilantik dengan syariat, masa tu syariat tak ada lagi. Baru titah perintah je. Belum ada lagi solat, belum ada lagi kefarduan puasa, haji, zakat, belum ada. Hanya sekadar dilantiknya Nabi untuk menyampaikan dakwah tauhid kepada Allah. Waraqah bin Naufal meninggal, dia dapat 2 pahala. Pahala pertama, dia berpegang teguh dengan agama lama, agama kitab Taurat dan Injil. Pahala kedua, dia sempat jumpa Nabi Muhammad dan dia isytihad ikut agama Nabi Muhammad. Dapat 2 pahala. Yang ni lah generasi yang terpilih. Yang beriman dengan kitab sebelum, yang sebelum diseleweng, kemudian beriman dengan kitab selepas, iaitu kitab Al-Quran. Pahala Waraqah bin Naufal lebih besar kerana dia pernah beriman dengan ajaran sebelum Islam, kemudian dia masuk Islam ketika mana dilantiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Golongan seumpama ini sedikit. Sangat-sangat sedikit, sangat-sangat sukar untuk dicari. Tetapi selebihnya dalam Al-Quran, Allah menceritakan seolah-olah kebanyakan di kalangan ahlul kitab tidak beragama. Apa maksud tidak beragama? Sebab dia tak laksanakan tuntutan agama. Dan Allah telah menyebutkan tentang orang-orang yang beriman secara keseluruhan yang memenuhi semua itu dalam firman-Nya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim min rusulih. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Rabb-Nya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Suratul Baqarah ayat 285. Dua ayat yang terakhir dalam Al-Quran disebut dalam satu kisah. Satu hari Nabi SAW, dalam Sahih Muslim, satu hari Nabi SAW bersama dengan Jibril. Malaikat Jibril menyamar dengan rupa makhluk yang lain. Nabi berborak dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba tengah-tengah berborak, di langit dengar satu bunyi yang sangat kuat, yang kita pun tak tergambar bunyi pada hari ini. Nabi terkejut, bunyi macam bunyi nak terbelah. Langit bunyi tu macam terbelah. Tiba-tiba Nabi nampak muncul pintu-pintu langit terbuka. Tiba-tiba langit, tuan tengok langit, kalau siang hari nampak biru macam tu kan. Tiba-tiba keluar pintu. Macam cerita lah. Tiba-tiba ada pintu. Pintu yang sangat besar dan pintu itu terbuka dengan bunyi yang sangat kuat. Kemudian Nabi tanya kepada malaikat Jibril, apa benda tu? Terkejut dengar bunyi kuat. Jibril kata kepada Nabi SAW, itulah bunyi pintu langit yang mana pintu itu tak pernah dibuka sejak dicipta melainkan hari ini. Sejak dicipta pintu langit tu tak pernah dibuka melainkan hari ini. Bila langit dicipta, tuan-tuan? Tak ada tarikh. Langit lagi tua daripada bumi. Kalau bumi pun saya rasa kalau tengok sains lah, berapa bilion tahun kan, agak-agak langit lagi lama lah daripada bumi. Dah berapa jutaan bilion tahun, kata Jibril, pintu langit tu tak pernah terbuka melainkan hari ini. Nabi SAW terkejut, tiba-tiba turun cahaya, 2 cahaya.
Dua cahaya tersebut, kata malaikat Jibril, inilah cahaya yang Allah turunkan khusus kepada umat engkau. Yang pertama suratul Fatihah, yang kedua dua ayat terakhir surah Baqarah. Bergembiralah dengan dua cahaya ni. Apa dua cahaya tersebut? Yang pertama surah Fatihah, di mana kelebihan surah Fatihah ini sebagaimana yang kita sedia maklum, satu-satunya surah yang mengikat hubungan hamba dengan Tuhan. Apa maksud mengikat hubungan hamba dengan Tuhan? Kalau dia tak baca Fatihah dalam solat, tak sah solat dia. Bahkan satu-satunya surah dalam Al-Quran yang wajib kita baca setiap hari adalah surah Fatihah. Maknanya Fatihah lah yang mengikat ubudiyah, kehambaan kita dengan Allah. Kerana kita berdialog. Wahai Tuhan, kepada Engkau lah kami sembah. Kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pimpinlah kami ke jalan yang lurus. Ihdinas sirat. Kan ada lafaz dialog tu. Itulah hubungan kita dengan Tuhan. Kehambaan kita dengan Tuhan. Dan suratul Fatihah banyak mujarrabat dia. Banyak kelebihan-kelebihan dia. Dia boleh menyembuhkan orang dengan izin Allah. Dia boleh membantu mempermudahkan urusan orang, menjadi hidayat, petunjuk, macam-macam kelebihan yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Dua ayat terakhir surah Baqarah, Jibril kata kepada Nabi, dua ayat terakhir ini juga adalah cahaya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena amalkan surah Fatihah, lazimi surah Fatihah, lazimi dua ayat yang terakhir. Nabi bersabda, dua ayat terakhir ini kata Nabi, Amanar Rasul la yukallifullah man qara'a ayataini min akhir suratil Baqarah kafatah. Nabi kata barang siapa yang membaca dua ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah, kafatah, cukuplah untuk dia sebagai pelindung. Kalau amalkan dua ayat terakhir, Amanar Rasul, kemudian la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, cukuplah dua ayat ini sebagai pelindung. Tak adalah benda lain. Melainkan kalau kita membaca kalam-kalam Allah sebagai azimat. Daripada main ambil mana-mana mentera-mentera, itu tak ada waranti, tak ada jaminan. Sepatutnya bila kita menzahirkan keimanan, lafaz syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, kita kena yakin azimat yang paling kuat adalah perlindungan menerusi ayat-ayat Al-Quran. Salah satu kelebihan amanar rasul, selain daripada kafatah, boleh menjadi ayat pelindung. Nah, Imam Ibnu Katsir menyatakan amanar rasul ini adalah ayat persaksian. Ayat persaksian tanda keimanan kita dengan Allah. Kerana apa? Kerana dalam ayat inilah Allah puji orang yang sentiasa membacanya, orang yang menghafalnya, orang yang mengamalkannya. Allah menjadi saksi bahawasanya orang ini adalah orang yang benar-benar beriman dengan Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya dan juga hari akhirat. Ciri-ciri orang beriman sentiasalah memahami, mentadabbur dan juga mengaplikasikan ayat ini dalam zikir kita seharian. Selalu baca Amanar Rasul la yukallifullah. InsyaAllah mudah-mudahan ayat ini menjadi pelindung diri kita daripada gangguan-gangguan syaitan. Dan juga firman-Nya, walladzina amanu billahi wa rusulihi wa lam yufarriqu baina ahadim minhum. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka. Artinya, kita tidak boleh membezakan antara satu Nabi dan satu Rasul yang lain. Kita dah pernah bincang sebelum ni. Boleh tak kita kata Nabi ni lebih afdal daripada Nabi ni? Boleh tak kita kata Nabi ni darjat dia kurang sikit, Nabi ni lagi hebat? Kalau kita fikir logik akal tuan-tuan, kalau kita bersandarkan kepada akal semata-mata, nescaya kita akan kata Nabi Isa lagi hebat. Kenapa hebat? Kerana yang pertama, Nabi Isa ni dia tak ada ayah, tapi dia ada mak. Sebab dia lahir menerusi
Maryam binti Imran tanpa bapa. Yang kedua, mukjizat dia bukan calang-calang. Mukjizat dia boleh hidupkan balik yang dah mati. Tak ada satu Nabi pun daripada zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW, seorang Rasul yang mukjizat dia boleh hidupkan balik yang dah mati. Yang penyakit, macam-macam penyakit kulit, sakit, kusta, apa semua sekali itu, boleh sembuh balik. Ambil tanah, buat benda something apa jadi haiwan, pop hidup. Haiwan tu hidup. Buat burung hidup, burung tu. Dah macam Tuhan. Sebab itu Ahlul Kitab anggap anak Tuhan. Sedangkan Nabi Isa adalah Rasul yang dikurniakan mukjizat. Jadi boleh tak kita kata, Nabi Isa lagi hebat daripada Nabi Muhammad? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Kerana walaupun pada satu sisi, Nabi Isa mukjizat dia sangat hebat, luar biasa, boleh hidupkan yang mati, boleh sembuhkan penyakit dan sebagainya, buat sesuatu daripada tanah tiba-tiba jadi hidup haiwan dan sebagainya. Namun begitu, kelebihan seorang Nabi dengan Rasul mestilah berpandukan kepada wahyu. Sebab Allah yang menentukan Nabi ni lebih hebat ke tidak. Nabi ni lebih tinggi darjat dia daripada Nabi lain ke tidak. Maka datanglah istilah ulul azmi. Datanglah istilah ulul azmi yang pernah kita bincang dalam kuliah-kuliah yang lalu. Sehinggalah diangkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerusi wahyu-wahyu daripada Allah dan juga dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Barulah kita tahu. Walaupun mungkin kita dengar, tuan-tuan cuba buat perbandingan sebagai contoh. Mukjizat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak banyak. Mukjizat Nabi Muhammad tak banyak. Yang famous, apa yang famous? Yang pertama sekali Quran lah. Inilah mukjizat yang kekal. Empunya badan dah meninggal, dah wafat. Tapi mukjizat masih hidup, kekal sampai hari akhirat. Apa lagi mukjizat Nabi Muhammad yang lain yang tuan-tuan dan puan-puan tahu? Sebelah bulan. Itu kisah yang famous. Apa lagi mukjizat Nabi Muhammad yang tuan-tuan tahu? Keluar daripada jari jemari mulia Nabi, air mata air. Itu semua kita tahu. Lagi? Tak banyak. Betul tak? Kita pun tak dengar sangat cerita. Melainkan Nabi terlibat dalam perang, macam-macam urusan dakwah. Tapi kisah-kisah mukjizat kurang kita dengar. Tapi kalau kisah Nabi-Nabi yang terdahulu, hebat-hebat mukjizat yang kita dengar. Hatta Nabi Musa alaihi salam pelbagai mukjizat. Daripada tongkat boleh tukar jadi ular. Tongkat ketuk saja dah terbelah laut. Lepas tu bila dah seberang, bila dia doa, makanan turun. Manna wassalwa. Lepas tu masuk kota Baitul Maqdis. Doa minta masuk, Allah kurniakan terus Baitul Maqdis. Macam-macam lagi mukjizat. Kalau fikir logik akal, maknanya Nabi Musa lebih hebat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak, kita tak boleh membezakan begitu. Darjat satu Nabi dengan satu Nabi mesti berpandukan wahyu. Mana dalil dia? Dalil dalam Al-Quran sangat banyak. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Dan juga surah-surah yang lain. Antara kisah yang paling mudah, dalil yang paling mudah, kelebihan Nabi Muhammad berbanding dengan Nabi-Nabi yang lain adalah peristiwa Isra' Mi'raj. Cuba ingat balik peristiwa Isra' Mi'raj, ketika mana Nabi bertolak dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, sampai di Masjidil Aqsa naik borak, kan Nabi dengan malaikat Jibril ikat borak ke tiang. Ada tiang dekat Masjidil Aqsa, ikat sekejap borak. Nabi masuk dalam Masjidil Aqsa. Nabi solat dengan semua Nabi dan Rasul. Wallahu alam macam mana kaifiat solat, kita pun tak tahu. Sebab Nabi dan Rasul semua dah wafat. Semua dah meninggal. Tapi Nabi solat bersama dengan sekalian Nabi dan Rasul, jumlah yang ramai. Dan Nabi dan Rasul yang semua ada tu, suruh Nabi Muhammad jadi imam. Apa makna dia? Seolah-olah pengiktirafan Nabi Muhammad adalah Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Ketua dan penghulu sekalian para Nabi dan para
Rasul. Kalau tidak, mesti diorang berebut nak jadi imam. Engkau kan lagi hebat, ada mukjizat. Nabi Isa suruh Nabi Musa, Nabi Musa suruh Nabi Isa. Lama-lama tak ada siapa nak jadi imam. Tak, semua sepakat mempelawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi imam dan pemimpin kepada mereka. Ini merupakan pengiktirafan yang terbesar para nabi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat-ayat lain yang menunjukkan perintah kepada orang-orang yang beriman agar beriman kepada Allah, Rasul-Rasulnya dan kitab-kitabnya. Akan tetapi orang-orang yang beriman dari kalangan Ahlul Kitab memiliki keistimewaan kerana mereka telah beriman kepada kitab-kitab suci yang ada di tangan mereka secara terperinci. Macam kisah Waraqah bin Naufal tadi. Di sisi Allah, dia mendapat 2 ganjaran pahala yang besar. Kerana pernah beriman dengan ajaran Taurat dan Injil yang sebenar, lalu dia mengisytihar keislaman dia di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun tak sempat solat. Walaupun tak sempat belajar hukum berpuasa, hukum zakat, jihad dan sebagainya, tetapi dia sempat menzahirkan ketaatan dan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang seumpama ini, kata Imam Ibnu Katsir, mendapat 2 ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka masuk Islam dan beriman dengannya secara terperinci juga, maka mereka akan mendapatkan pahala 2 kali lipat. Adapun selain mereka hanyalah memperoleh keimanan tentang kitab-kitab suci terdahulu secara global saja. Maknanya kalau mereka yang tak sempat dengan masuk agama Islam, kalau ada orang yang macam Waraqah bin Naufal tadi, tapi dia tak sempat jumpa Nabi Muhammad, dapat 1 lah pahala. Itu pun kalau betul-betul beriman. Tapi kalau tak beriman, maka tak dapat pahala. Sebagaimana disebutkan dalam kitab As-Sahih. Dalam Sahih, iaitu kitab yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi bersabda, "Idza haddatsakum ahlul kitab, fala tusaddiquhum wa la tukadzibuhum, walakin qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ilaikum." Jika ahlul kitab menyampaikan riwayat kepadamu, maka janganlah mendustakan mereka dan jangan pula membenarkan mereka. Akan tetapi katakanlah kami beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada kami dan apa-apa yang diturunkan kepada kalian. Dalam Islam, ada satu istilah yang dipanggil sebagai riwayat Israiliyat. Tuan-tuan semua pernah dengar, biasa dengar perkataan ni, riwayat Israiliyat. Apa pendirian Islam terhadap kisah-kisah umat terdahulu yang dikenali sebagai riwayat Israiliyat. Kalau tuan-tuan masih ingat lagi di awal kitab Imam Ibnu Katsir, tafsir Imam Ibnu Katsir, di awal muqaddimah dulu kita pernah bincang, Nabi meletakkan 3 garis panduan. Bila kita dengar cerita yang umat-umat terdahulu sebelum zaman Nabi Muhammad dipanggil riwayat Israiliyat, Islam meletakkan 3 garis panduan. Yang pertama, kalau kita dengar satu khabar berita tu sama macam dalam Quran. Cerita tu sama macam dalam hadis. Maka kita kena beriman. Azan isyak dulu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ya karim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, sedikit lagi kita sambung. Kalau kita dengar satu khabar berita, cerita-cerita umat-umat terdahulu, kita panggil sebagai riwayat Israiliyat. Kenapa riwayat Israiliyat? Kerana berita tersebut disebut dalam kitab-kitab kaum Bani Israel. Kisah-kisah itu disebut dalam kitab-kitab kaum Bani Israel. Sebab itu dinisbahkan dengan kisah riwayat Israiliyat. Apabila sampai kepada kita cerita-cerita riwayat Israiliyat, Nabi meletakkan kepada kita 3 garis panduan. Yang pertama, kalau kita semak cerita tu, sama macam dalam Quran. Sama macam dalam hadis. Contohnya dalam riwayat Israiliyat menyatakan Allah menciptakan langit dan bumi dalam tempoh 6 hari. Kemudian Allah istiwa di arash. Lafaz 6 hari itu dalam Quran ada. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Kan dalam surah Sajadah imam baca subuh hari Jumaat, Allah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antaranya fi sittati ayyam, dalam tempoh 6 hari. Maknanya kisah riwayat tu betul kerana sama sebagaimana dalam Al-Quran. Maka yang pertama, kisah macam ni kita boleh share. Kita boleh kongsi, tuan-tuan boleh share ke orang. Sebab kisah tu sahih sebagaimana dalam Al-Quran, dalam hadis. Yang kedua, kalau sampai kepada kita kisah-kisah umat terdahulu, bila kita semak balik, tengok-tengok, bercanggah. Bercanggah. Riwayat Israiliyat kata lain, Quran kata lain. Riwayat Israiliyat cerita lain, hadis cerita lain. Contohnya, kata Tuhan ada anak. Riwayat Israiliyat kata Tuhan ada anak. Dalam Quran tak ada sebut pun. Bahkan Quran menafikan Tuhan ada anak. Hadis tak ada sebut. Bahkan Nabi menafikan Tuhan ada anak. Kisah seumpama ni, tuan-tuan jangan like, jangan share. Jangan like, jangan share. Sebab kisah ini bercanggah dengan Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, tuan-tuan dapat cerita-cerita umat terdahulu, Quran tak sebut, hadis pun tak sebut. Contohnya, nama-nama Ashabul Kahfi. Pemuda-pemuda Ashabul Kahfi. Berapa bilangan dia? Dalam Quran Tuhan sebut, wa ma ya'lamuhum illallah. Tak ada siapa yang tahu jumlah sebenar melainkan Allah.
sayaquluna salasatur rabi'uhum kalbuhum. Ada orang kata 3 pemuda, yang keempat itu anjing. Ada orang cakap Ashabul Kahfi ni 3 orang, yang keempat itu anjing. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib. Ada lagi cakap-cakap kata 5 orang, yang keenam tu anjing. Dia banyak cakap. Orang ni kata jumlah dia banyak ni. Akhir sekali hujung ayat dalam surah Kahfi, Tuhan kata wa ma ya'lamuhum illa qalil. Tak ada siapa yang tahu jumlah yang sebenar illallah. Wa ma ya'lamuhum illallah. Tak ada siapa yang tahu jumlah sebenar melainkan Allah. Riwayat Israiliyat kata sekian-sekian. Dalam Quran tak menafikan dan tidak mengiyakan. Nama dia sekian. Setiap orang tu ada nama tu. Hatta dalam riwayat Israiliyat kata anjing tu pun ada warna. Kita duk bayang anjing macam mana tu lah. Mana anjing? Apa warna anjing? Ada tak coklat, tak hitam macam tu lah. Tapi dalam riwayat Israiliyat, anjing warna kelabu. Tuan-tuan pernah jumpa anjing kelabu? Tak tahulah kalau anjing cat kelabu. Ada jumpa anjing kelabu? Riwayat Israiliyat siap kata anjing warna kelabu. Quran tak cakap warna apa, hadis pun tak cakap warna apa. Maka Nabi kata, berita macam ni, nak share pun tak apa, tak share pun tak apa. Nak percaya pun tak apa, tak percaya pun tak apa. Sebab dia tidak menambahkan iman dan tidak mengurangkan iman. Sebab benda tu tak penting. Adakah kalau kita beriman anjing tu warna apa, menyebabkan iman kita semakin bertambah? Tak ada kaitan pun. Iman bertambah dengan amal ibadah. Baca Quran, solat sunat, bersedekah, berzikir, barulah iman bertambah. Adakah kalau kita tersalah percaya, tak anjing tu warna coklat, menyebabkan iman kita yang percaya sebelum ni warna kelabu, iman kita jadi rosak? Tak rosak juga. Jadi nama, warna dan sebagainya itu tidak menambahkan iman dan tidak mengurangkan iman. Nabi bersabda dalam Sahih Bukhari, balighu anni walau ayah. Sampaikan cerita daripada aku walaupun sepotong ayat. Itu tugas kita setiap individu Muslim untuk menyampaikan dakwah, nasihat, pesanan, tazkirah walaupun dengan ayat yang pendek. Wa hadisu an bani Israel wala haraj. Nabi kata, kalau dengar cerita Bani Israel, riwayat Israiliyat tadi, ceritalah. Wala haraj, tak berdosa pun. Tak berdosa pun. Kalau dengar cerita riwayat Israiliyat, ceritalah. Hatta tuan-tuan, kan Nabi Sulaiman dengan seorang maharaja perempuan. Apa nama dia? Balqis. Quran tak sebut nama Balqis. Hadis pun tak sebut nama Balqis. Habis daripada mana datang nama Balqis tu? Riwayat Israiliyat. Kalau dapat cerita macam tu, Nabi kata, cerita tak ada masalah. Wa hadisu an bani Israel wala haraj. Sampaikanlah cerita Israiliyat dan tak berdosa pun. Tapi yang penting, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Tapi Nabi bagi peringatan, jangan sesekali menipu atas nama Dan. Barang siapa yang menipu atas namaku, kata Nabi, seolah-olah dia telah menempah tiket tempat dia dalam neraka. Itu peringatan daripada Nabi. Jadi bila kita jumpa kisah-kisah hadis seumpama ini, untuk sebagai perkongsian, sebagai ceramah, perkongsian ilmu, tak ada masalah. Selagi mana riwayat Israiliyat itu tidak bercanggah dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi. Sebab itu Nabi kata, iza haddasakum ahlul kitab fala tusaddiquhum wala tukazibuhum. Kalau sampai dia cerita Israiliyat, jangan cepat dustakan dia dan jangan cepat pula membenarkan dia. Kita dengar-dengarlah. Tetapi dia tidak membawa kepada iman semakin bertambah ataupun semakin berkurang. Saya berikan sedikit lagi. Akan tetapi bisa saja keimanan majoriti orang-orang Arab kepada Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad lebih sempurna
lebih universal dan lebih komplit daripada keimanan orang-orang ahlul kitab yang masuk ke dalam Islam. Sudah tentulah orang Arab penghayatan terhadap Islam lebih kuat berbanding orang bukan Arab. Contoh macam kita lah tuan-tuan dan puan-puan. Kita ni bukan orang Arab. Jadi kita nak kena usaha lebih sikit dalam beramal ibadah. Orang Arab dia dah faham dah Al-Fatihah tu apa. Tuan-tuan kita semua bukan belajar bahasa Arab. Jadi kita kena belajar tafsir sikit, kena faham sikit perkataan-perkataan bahasa Arab supaya hadir khusyuk ketika mana kita baca Fatihah. Sebab Quran kan bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkannya, yakni Al-Quran dalam bahasa Arab, supaya kamu berakal, kamu berfikir. Kita bukan orang Arab. Itu kelemahan kita. Kita tak boleh nak pilih. Keturunan, bangsa, keluarga tak boleh nak pilih. Mak ayah tak boleh nak pilih. Itu ketentuan Allah. Tetapi ia bukan menjadi asbab kita jadi semakin jauh dengan Tuhan. Percayalah, walaupun orang Arab tu ada kelebihan dia sebab dia faham bahasa Quran, tapi tak semua pula orang Arab faham Quran. Pun ada juga. Nak pula tuan-tuan kalau pergi ke Mesir. Mesir dia tak cakap fully Arab fasih. Bahasa baku bukan. Dia tak cakap bahasa fusah, Arab bahasa fusah tak. Dia bahasa pasar. Orang Arab Mesir dia cakap bahasa pasar. Walaupun dia Arab, tapi tak semua orang Arab faham Quran. Pun ada juga. Sebab itu tak pelik tuan-tuan. Dengar kisah budak-budak Melayu kita, anak Malaysia kita pergi ke Mesir. Pergi ke Mesir naik teksi. Dia pun cakap, dia lah sebab kita kat Malaysia, budak-budak kalau masuk ma'had, sekolah agama, belajar bahasa Arab, memang ikut standard nahu bahasa Arab lah. Ada fi'il, ada fa'il, ada isim. Dia belajarlah bahasa Arab. Jadi dia naik teksi, dia pun cakap kepada pemandu teksi, ana uridu an azhaba ila kaza wa kaza. Saya nak pergi ke tempat sekian-sekian. Pemandu teksi ni memang orang kampung, orang Arab kampung. Bila dengar tu, Sadaqallahul Azim. Dia ingatkan orang tu baca Quran. Padahal kawan kita orang Melayu kita ni dia cakap bahasa Arab fushah. Bahasa Arab yang fasih, yang ada nahu tata bahasa. Saya nak pergi ke tempat sekian-sekian. Bila dia dengar je perkataan tu bunyi macam Quran, ana uridu macam Quran tu, langsung dia kata Sadaqallahul Azim. Rupa-rupanya baru tahu orang Arab ni pun dia tak faham bahasa Arab pun ramai. Tinggal lagi Allah buka peluang kepada sekalian makhluknya untuk berusaha mengejar akramakum indallahi atqakum. Itu kunci dia. Allah tak tengok Arab, Allah tak tengok ajam, Allah tak tengok kulit putih, Allah tak tengok kulit hitam. Beza antara satu dengan lain adalah takwa. Tu je. Jadi peluang ni Allah buka sama rata. Peluang ni Allah buka sama rata. Baik yang di timur maupun di barat, baik yang zaman dulu maupun zaman sekarang dan akan datang. Siapa ikut ya Nabi, syurga. Habis. Walaupun memang tuan-tuan tak setanding kita dengan Abu Bakar. Tak setanding kita. Tak standing kita dengan Umar. Sayyidina Umar, dia lalu je satu jalan, Iblis pun tak lalu jalan tu dah. Syaitan pun tak berani jalan tu dah. Kita tak lalu satu jalan, hantu dah tunggu dah. Hantu dah tunggu kita dah. Dah rancang dah, kejap lagi aku nak menyakat haji ni contohnya. Hantu dah tunggu kita. Kita lalu, orang lain tunggu kita. Tapi Umar lalu, syaitan tak lalu dah jalan tu 3 hari. Tak setanding iman kita, takwa kita dengan Umar. Tapi Allah ni maha pengasih. Allah ni maha penyayang. Sebab kita tak boleh dipersalahkan di atas kelahiran kita bangsa apa. Kita tak boleh dipersalahkan di atas kelahiran kita dalam keluarga mana. Oleh kerana bangsa dan keluarga ni bukan pilihan kita. Adilnya Tuhan, Tuhan buka peluang sebesar-besarnya. Siapa yang kejar aku, kan dalam hadis Nabi, dalam hadis kursi, barang siapa yang dekat kepada aku, wa man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an. Barang siapa yang kejar aku sejengkal, aku kejar dia sedepa. Barang siapa kejar aku sedepa, aku kejar dia. Ni siapa?
Sahasta, aku kejar dia serpa. Barang siapa kejar aku berlari, berjalan, aku kejar dia berlari. Istilah yang Allah guna. Bahasa yang Tuhan guna, kita beramal sikit. Walaupun sikit, Tuhan suka. Kita mungkin sedekah tak banyak. Tapi kalau Tuhan dah berkenan, Tuhan darab sampai 700. Dividen paling sikit, tuan-tuan melabur mana-mana lah. Dalam KWSP ko, dalam tabung haji. Tabung haji paling tinggi berapa? Saya ingat 2 poin lebih rasanya. Tapi dalam mana-mana lah tuan-tuan. Masuk dalam tabung haji ko, ada yang simpan dalam bank apa ko. Tak, BSN ko. Nampak ada yang simpan dalam BSN ni. Tak pernah lebih sampai 10. Ada ke? Tiba-tiba BSN umum, dividen tahun ni keuntungan kita setiap pencarum 10%. Tak ada. Tak pernah dengar lagi. Ada? Pernah dengar? Tak ada sampai 10%. Tak ada. Tapi kalau kita main saham dengan Tuhan, kita simpan duit dengan Tuhan, Tuhan garanti paling kurang 10%. Kita simpan, kita melabur. Ya Allah, aku simpan hari ni RM1. Macam kita main saham dengan manusia, kita main saham dengan Tuhan. Cara main saham dengan Tuhan, sedekah kat masjid, sedekah di pusat-pusat tahfiz, sedekah ke orang yang susah. Aku main saham dengan Tuhan RM1. Paling kurang dividen RM1 tu 10 kali ganda. RM10. Silap-silap hari bulan, kena timing yang betul, kena dengan masa yang tepat, kita jumpa orang yang betul-betul susah dan kita pun susah. Buka ambil duit, ada duit ni Tapi duit ni orang rumah pesan dah tadi, bang beli barang. Balik jangan, abang kalau tak beli barang jangan balik rumah. Tengyang-nyang pesanan bos kat rumah tu. Abang jangan balik kalau tak beli durian Blackton. Rumah dah pesan dah. Kita tengok orang ni susah. Orang ni pula beli durian duit tak cukup. Dia beli duit tak cukup. Kita pun tengok kesiannya. Dia datang dengan anak kocik. Nampak macam orang susah. Kita pun bagi duit sikit kat dia. Dengan perasaan nak bantu. Tak ada nak puji, tak ada nak orang sanjung kita, tak ada. Sian nampak orang susah. Makcik ni datang dengan anak cucu dia, nampak sian, tak apalah. Ambillah duit ni sikit, belilah durian. Contoh. Silap-silap ketika mana peristiwa tu berlaku, kita bersedekah tu dengan penuh simpati, dengan ikhlas, tidak mengharapkan pujian. Orang tu pun susah dan sangat bersyukur. Tuhan confirm darab dividen 700%. Tu Quran sebut, bukan saya. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbah. Perumpamaan orang yang infakkan harta pada jalan Allah seperti sebiji benih. Ambatat sab'a sanabil. Daripada satu biji tumbuh satu pokok ada 7 dahan. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Satu dahan ada 100 ranting. Mana kalau 7 dahan ada 700 ranting. Bermula daripada sebiji benih. Sebiji benih tu duit lah. Duit. Tuan-tuan melabur tu. Tuan-tuan melabur bantu orang susah tadi tu contoh. Tanpa mengharapkan balasan. Tiba-tiba rasa simpati nak bantu, sedangkan kita pun perlukan duit. Silap-silap hari bulan, kalau kena masa yang tepat, sampai tujuan matlamat sedekah, hati kita pula ikhlas kerana Allah, Tuhan rampas amal ibadah kita, Tuhan darab dividen kita hari tu 700. Padahal bagi RM10 je. Tuan-tuan melabur RM10 dalam saham, tuan-tuan dapat keuntungan RM7,000. Inilah satu-satunya perniagaan yang tak akan rugi apabila kita menginfakkan harta di jalan Allah, kita berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun mereka mendapat pahala 2 kali lipat dari sisi tersebut, akan tetapi orang-orang lain selain mereka bisa saja memperoleh keimanan yang membuat pahala mereka berlipat ganda, melebihi pahala 2 kali lipat yang mereka perolehi. Wallahu a'lam. Setakat tu dahulu. Alhamdulillah selesai kita membincangkan ciri-ciri orang yang beriman.
dan juga orang-orang ahlul kitab yang diperintahkan oleh Allah untuk beriman. Menerusi suratul Baqarah ayat yang keempat, dan insya-Allah pada kuliah yang akan datang kita akan masuk kepada ayat berikutnya suratul Baqarah ayat yang kelima. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'alil qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri mu'nisa fil qiyamati syafi'an wa ala sirati nura wa jannati rafiqa minan nari sitran wa hijaba wa ila khairati kulliha dalilan wa imaman bi fadlika wa judika wa karamika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.